Raimi, apa tu LCS? Okay, LCS itu adalah kapal permukaan yang kecil, lincah dan canggih. Ianya direka untuk berhampiran pantai sahaja. Oh, berhampiran pantai, apa kegunaannya? Okey, ia diguna untuk melakukan serangan kecil. Dek penerbangannya besar untuk helikopter dan dilengkapi dengan meriam MK-110 57mm. Konsepnya menekankan pada kelajuan dan fleksibiliti seat. Okey. So Kenapa dia sangat kan? saya tanya sebab dia ada satu case kan. Nama dia Royal Malaysian Navy's Littoral Combat Ship LCS. So case ni dia sangat tergempar masa dia terbongkar. So today we Raswa Rangers as a team who conduct an analysis about the case, we are going to present the case about the background, about the misconducts, about the consequences and the lessons we learned from the case. Hi everyone, this is Vinci. So I'll be continue with the introduction part. So about the case, let us understand what means by corruption. Basically, it means by abuse of entrusted power for private gain, which means you do something for your personal benefits, and it's like illegal way. So in public institutions, so corruption can bring various negative impacts, including weakens government, like causes financial losses and jeopardize national security. So in this case, which refers as another 1MDB, the LCS scandal spent 9 billion ringgit allocated on the ships, but 0 ships delivered at the end of the case. Terusnya saya Raimi akan menerangkan berkenaan latar belakang projek. Raimi, apa yang berlakunya sebenarnya dalam kes ni? Okey, pada 2011 kerajaan telah menganugerahkan projek bernilai 9 bilion kepada Boston Naval Shipyard (BNS) Lepas tu, dia dengan cara apa? secara lantikan terus. Oh, maksudnya tak ada bincang, tak ada ambil tender, terus dia bagi Tak ada, dia PNS. memang terus saja bagi. Apa yang berlakunya seterusnya? Okey, seterusnya pada tahun 2014, desain asal Sigma telah ditukar kepada Gowit tanpa pengetahuan TLTM. Selama tempoh 2011 hingga 2019, 6 bilion telah dibelanjakan, namun tiada kapal yang telah siap dibina. Hah? 6 bilion? Tapi tak ada outcome? Mana duit tu? Namun 6 bilion yang dibayar digunakan oleh BNS untuk membayar hutang syarikat. Kos pembelian makin meningkat dan 1.7 bilion pembelian peralatan dan terbiar di dalam stor. Hai, ini Vinci. So, saya akan sambung part Raimi dari tadi. 2019, sekarang kita sampai ke 2022, iaitu PAC, Public Account Committee, maksudnya satu organisation yang dia check account lah. So, dia dengan forensic audits kan, diorang perasan ada fund yang tidak boleh diketahui sumber dia pergi mana. Lepas tu, diorang pergi siasat benda ni, baru kes ini terbongkar. So, pada 2023, MACC iaitu dikenali sebagai SPRN, diorang mulakan penyiasatan diorang dan pada masa yang sama, public lah, maksudnya Malaysian people, they knows about it, so they started to give pressure to the governments to make sure to come out with a clear statement about the whole chronology of the case. So next one, we are moving to 2025. Pada masa ini, masih lagi tiada satu kapal perang yang telah disiapkan. Tapi kerajaan kita orang membuat keputusan untuk continue projek ni. Lepas tu skandal ini dah diteruskan sehingga membawa negative impact yang besar sehingga 2025. Okay, nama saya Imanina. Pada hari ini kita akan mengetahui bagaimana projek LCS ni boleh gagal. Ianya disebabkan oleh poin pertama, penggunaan syarikat orang tengah. Ianya telah menyebabkan harga perolehan menjadi lebih mahal dan kesannya kos meningkat dan kewangan negara terjejas. Untuk poin yang kedua, sebanyak 1.7 bilion ringgit Malaysia telah dibelanjakan untuk membeli peralatan. Namun peralatan itu hanya disimpan di dalam stok. Keadaan itu menyebabkan 15% peralatan telah menjadi usang. Dengan itu pembaziran wang telah berlaku. Untuk poin yang ketiga, sebanyak 1 bilion ringgit Malaysia telah dibelanjakan. Namun kita tidak tahu penggunaannya untuk apa, menyebabkan ketulusan itu menurun. Seterusnya, keempat, first ship launch hanyalah sebanyak 44% rangka yang telah disiap. Ia menyebabkan hanya simbolik itu, tetapi bukan kapal yang sebenar yang telah disiap semasa
Majlis Pelancaran berlaku. Pada akhir sekali, reka bentuk kapal ni telah ditukar daripada Sigma kepada Gowin. Masalahnya, Gowin ni dia tak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan oleh TLDM. Masalah berlaku iaitu masalah teknikal dan juga kewangan. Ya, ini. Projek ASIAS kan mengalami kegagalan. Ya. Jadi siapa yang menjadi punca utama kegagalan projek ni? Jadi dia ada dua orang yang menyebabkan kegagalan projek ASIAS ni. Pertamanya Tan Sri Ahmad Ramli Mahamat Noor dan kedua Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jadi kesalahan pertama yang Tan Sri Ahmad Ramli Mahamat Noor ni buat ialah dia memegang dua jawatan penting dalam kes ini pada satu masa, iaitu ketua kepada Director PNS dan menjadi Panglima Angkatan Tentera Laut. Yang kedua, Tan Sri Ahmad Ramli Mahamat Noor dia menerima projek ini melalui rundingan terus tanpa kawalan, iaitu dan membuka kepada penyalahgunaan kuasa. Selain itu, dia juga meluluskan bayaran yang berjumlah nilai wang yang besar tanpa kelulusan lembaga pengarah. Akhir sekali, kurangnya accountability menyebabkan ketirisan kewangan dan ketidaketikaan. Okay, baiklah. Saya Alimis seterusnya akan menceritakan apa kesalahan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang dilakukan. Okay, yang pertama, beliau mengubah reka bentuk asal daripada Sigma Design kepada Gowin Design tanpa pengetahuan TLDM. Yang kedua, dia mengubah standard proses pelaksanaan projek ini. Yang ketiga, apabila pihak TLDM menghantar laporan bahawa reka bentuk Gowin ini tak sesuai untuk perairan Malaysia, pihak kerajaan dan pihak yang berwajib menghiraukan dan tak ambil kisah apa yang dihantar oleh TLDM. Yang keempat, Datuk Seri Ahmad Zahidi mengubah syarat-syarat kontrak untuk kepentingan politik beliau. Dan yang terakhir sekali, setelah kerajaan parti lain mengambil kerajaan, beliau menyalahkan sepenuhnya apa yang berlaku dalam LCS ini kepada kerajaan baru. Tapi beliau yang meluluskan projek LCS ini. Hai, dari kat sini. Jadi kita dah masuk kepada impak kepada individu. Jadi, Tan Sri Ahmad Ramli telah dikenakan denda sebanyak 21 bilion disebabkan kes tersebut. Kes beliau diklasifikasikan sebagai dilepaskan tanpa dibebaskan kerana masalah kesihatan mental. Selain itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dikaitkan dengan isu pemindahan tanggungjawab, di mana beliau cuba untuk melarikan diri daripada tanggungjawab yang telah diberi, dan beliau juga berjaya melepaskan diri. Seterusnya, kes ini memberi impak yang besar kepada pegawai-pegawai kanan, di mana imej dan nama mereka tercemar di mata rakyat. Akhir sekali, wujudnya stigma sosial dan juga kehilangan kepercayaan terhadap individu, pemimpin dan juga institusi yang terlibat. Jadi, kalau semua nak melepaskan diri, rakyat nak percaya siapa kan? Hai, Fatihah here. Selain kesan pada individu, kita juga mempunyai kesan yang dalam terhadap organisasi. Ini menunjukkan kelemahan dan sistem perolehan kerajaan. Proses tender dianggap tidak telus dan mudahnya memanipulasikan. Oleh itu, orang awam meragukan keadilan dalam pemberian kontrak kerajaan selepas kes ini dibongkarkan. Selain itu, berlaku penyalahgunaan dana, hutang berganda dan kenaikan harga yang tidak munasabah, menyebabkan kerajaan mengalami kerugian besar akibat kos kapal yang jauh melebihi nilai yang sebenar. Selain itu, seperti pertahanan sepatutnya menjadi simbol integriti dan keselamatan negara. Skandal menjejaskan keyakinan rakyat terhadap keupayaan dan kewujudan institusi tersebut. Rakyat mula mempersoalkan kecekapan pengurusan dalam sektor pertahanan. Selain itu, kegagalan projek terdahulu menimbulkan keraguan terhadap projek baharu. Orang awam dan ahli parlimen perlu lebih berhati-hati dalam meluluskan bajet projek ketenteraan yang seterusnya. Nurul, apa pengajaran yang kita boleh peroleh daripada kes ini? So for me, I think I have two lessons I will talk. So first one, the need ethical management and accountability in project. So in Malay, kita boleh cakap pengurusan beretika dan accountability. Ia sangatlah penting untuk memastikan projek dapat dilaksanakan dengan lebih adil, amanah, tulus dan bertanggungjawab.
Dan selain itu, amal etika dapat mencegah rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. So, manakala accountability pula adalah untuk memastikan setiap individu lebih bertanggungjawab dan terhadap etika, tindakan dan keputusan yang mereka buat. So, hal ini akan dapat menjamin dan membuatkan projek mereka lebih berkesan. So, next, importance of public trust and ethical governance. So, dalam bahasa Melayunya adalah kepercayaan awam. So, kepercayaan awam adalah asas kepada tadbir urus yang berkesan. Tadbir urus yang beretika akan dapat membina keyakinan rakyat dan dapat memastikan pentadbiran dijalankan dengan amanah dan telus. So, hal ini akan tanpa kepercayaan awam, keberkesanan pentadbiran akan tidak terjamin dan tidak akan berkesan. So, how about you, Afiq? Pengajaran ketiga yang dapat kita perolehi daripada kes ini, pengawasan dan audit bebas penting kerana ianya dapat mencegah penyelewengan dan memastikan ketelusan sesebuah organisasi. Ianya kerana dapat mengesan kelemahan pada peringkat awal. Keempat pula, pelindungan pemberi maklumat akan menggalakkan lebih banyak lagi pendedahan salah laku yang dilakukan di dalam sebuah organisasi dan dapat memperkukuhkan integriti sesebuah organisasi kerana ianya dapat membina budaya kerja yang lebih beretika dan bertanggungjawab. My name is Suryanraj, and to summarize our presentation today, I would go for the conclusion. So, the LCS fiasco show how corruption, weak in governance and abuse of power can ruin an important national defense project. After spending a lot of money, no ships were delivered and the public trust were badly affected. To avoid such thing in the future, strong integrity and better transparency are essential. Accountability protects national interests, so we as a nation should work together with organizations such as SPRM to build up more stronger integrity. Rasa Baru ada video.